Seorang rakyat Malaysia, Asrul Nizam Apritson, berusia 30 tahun dilaporkan hilang selepas dipercayai terlibat dalam banjir kilat dan tanah runtuh di Padang Panjang, Sumatera Barat, Indonesia pada 27 November 2025. Dia ke Indonesia bersama bapa saudaranya untuk pulang ke kampung dan bertemu neneknya yang sudah lama tidak ditemuinya. Namun sebelum tiba, kenderaan yang dinaikinya bersama 7 individu lain termasuk bapa saudaranya hilang ditelan runtuhan dan belum ditemui. Ibunya, Ernalis Alamsyah, berusia 52 tahun, menjelaskan bahawa adiknya yang tinggal di Indonesia sering berulang-alik ke Malaysia dan Asrul mengambil peluang mengikut bapa saudaranya itu pulang ke kampung kerana tidak terikat dengan pekerjaan tetap selepas berhenti kerja kilang untuk membantunya berniaga. Kejadian berlaku kira-kira 1 jam dari rumah neneknya dan Asrul tidak sempat bertemu dengannya. Ernalis kini berada di Sumatera Barat untuk mengikuti operasi mencari dan menyelamat serta berharap Asrul ditemui sama ada hidup atau sebaliknya. Kementerian Luar Negeri mengesahkan kehilangan seorang rakyat Malaysia dalam kejadian itu dan memaklumkan bahawa Konsulat Jeneral Malaysia di Medan sedang berhubung dengan Basarnas, BPBD Sumatera Barat dan polis tempatan bagi mendapatkan maklumat terkini. Kenderaan yang dinaiki Asrul bersama 7 warga Indonesia dipercayai dihanyutkan tanah runtuh. 4 penumpang Indonesia telah ditemui manakala pencarian terhadap Asrul dan 3 lagi masih diteruskan. Konsulat turut menyalurkan bantuan kepada ibu bapa mangsa yang berada di Padang.